Hello guys, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Harap korang semua sihat-sihat belaka lah. So, hari ni apa kita nak buat projek dengan motor ni? So, jom kita tengok apa yang dah sampai. Tengok, korang tengok. Cuba korang teka apa benda ni. Okay, jom kita. Apa dia ni guys? Tengok apa benda ni guys. Hypertech guys. Hypertech. Kita buka dulu tengok. So guys, ini adalah exhaust Hypertech lah. Exhaust Hypertech back pressure. Kalau kita tengok kat kotak dia pun, dia tulis Hypertech Ultimate Pressure Exhaust Manifold 32 dan 32.35mm by Hypertech ini saya beli direct dengan Wahan lah. So kalau korang nak tahu, Hypertech ni company dia Wahan. So saya memang beli direct dengan dia lah. So jom kita buka. Memang packaging dia pun bagus lah daripada Wahan ni. Bubble wrap lagi dengan wrap apa ni, span ni lagi. So memang penghantaran dia memang secure lah kan. Kita tengok dulu, tengok ada kemek-kemek ke apa ke. Okay guys, inilah tabung dia guys. Hypertech Ultimate Pressure. Tengok ni, Hypertech Ultimate Pressure. Tapi saya tak tahu. Oh, so yang saya tahu, saya tengok orang-orang lainnya yang beli exhaust Hypertech, dia ada logo dekat sini tau. Tapi ni mungkin design baru. Hypertech dia buat kat sini, kalau korang nampak. Dia buat kat bracket exhaust belakang tu, dia tulis Hypertech. Okay, tengok manifold dia pula. Okay, inilah manifold dia guys. 32. Manifold 32mm guys. Memang secure Dia tak nak bagi benda ni gerak-gerak. Kita nak bagi benda ni gerak-gerak masa courier hantar. So dia balut macam ni lah. So setakat ni exhaust memang tak ada. Saya nampak dengan mata kasar saya memang tak ada touch, tak tela lah. Exhaust ni memang dia bagi sekali dengan bang lah untuk dyno. So tak payahlah korang nak pergi welding lain kan. So bila ni guys, 32mm guys. Kita try tengok masuk dekat Y standard kita. Apa lagi? Jom kita pasang. Okay guys, so kalau kita nak buka exhaust standard ni, kita perlukan ni lah, kita kena buka ni. So ini dia boleh pakai sepanan 12 atau saya nak mudah dan senang cepat, so saya guna box 12. So memang senang lah nak buka. So yang ni saya tak pasti, sebab first time buka exhaust Y ni, saya tak pasti sama ada kita perlu buka pedal kaki ni atau tak. Tapi kita cuba tak buka dulu, sebab rasanya macam saya tengok ni manifold standard ni mungkin lepas nak keluar tanpa buka pedal kaki ni. Tapi untuk manifold 32 saya tak pastilah. So kita try buka dulu lah. Okay, jom. Okay guys, exhaust dah keluar. Struggle juga
sebab first time buka exhaust Y ni kan. Okay, jom kita try pasang yang baru. Okay guys, sudah pun siap pemasakan exhaust Hypertech dekat Y kita ni. Okay, sebelum kita nak pasang cover tepi ni, kita try start dulu, tengok kuat ada bocor ke, and then kita dengar bunyi ni macam mana. Jom. Okay guys, macam ni bunyi dia Kalau mula-mula start memang bunyi macam standard lah, cuma angin dia lawas sikit kalau korang dengar. Macam tu lah bunyi dia. So kita check dulu ada bocor tak. Okay So saya rasa dengan bunyi dia memang puas hati lah. Kalau macam ni nak lalu roadblock pun kita pun tak risau. So yang ni Hypertech cakap kalau pakai exhaust ni memang auto naik 1 horsepower untuk motor standard memang memang berbaloi lah untuk beli. Saya rasa bunyi dia pun okey, tak bising, tak senyap sangat. So ada bunyi lah, ada bunyi. And then exhaust ni memang daripada Hypertech, dia dah uji kaji bawah 95 dB lah. So which is memang bawah daripada paras bunyi yang dibenarkan kerajaan Malaysia ni. Okay, so guys, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video ni, so minta tolong like, share, dan kalau nak subscribe. Semoga video yang saya buat ni adalah video bermanfaat untuk korang. So kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.